Soalan, apa hukum derma organ selepas meninggal dunia? Kita cenderung pada pendapat ulama-ulama yang mengatakan derma organ hanya sebelum mati, masa hidup sahaja. Bila mati, tidak lagi boleh. Kerana hadis Nabi melarang mematah-matahkan tulang si mati. Maknanya tak boleh sakiti mayat. Tak, maka dicabut pula hati, cabut jantung, habis licin mayat. Sebab kita tengok sebenarnya banyak perkara dalam badan kita ni sebenarnya diambil balik seperti yang berlaku di Amerika, di negeri barat. Di Amerika, di negeri Rusia dan seumpamanya, mayat itu bila didermakan, letak atas gerai, mula-mula diambil kulit. Dia pakai ketang, meseng ketang. Meseng dia tekan atas kaki betis tu, naik sampai punggung. Dia tolak tu, kulit naik ke atas meseng. Yang digulung, bubuh dalam air. Faham tak? Lepas tu ambil pedu, ambil jantung, ambil mata, ambil apa, kosong dalam, buat masuk paip PVC, lepas tu jahit balik kulit. Khipuk ketok kayok kali, serah kepada waris untuk dikebumikan. Licin barang dalam. Jadi kalau dibenarkan, maka memang kata, toreh sikit pun tak boleh. Kita ngasuh kerak kuku mayat pun harang. Nak guna air panas sikit pun harang. Akad masa nak mandi kita buat ngasuh pun harang. Apatah lagi cabut otak, cabut perut, cabut kulit. Nak, maka bila diharukan derma organ, maka jadilah menyeksa mayat.